Drama 1000 tahun mengisahkan tentang Puteri Iman Suhana, seorang gadis kota yang memberontak, membesar tanpa bimbingan agama di bawah jagaan ibunya, Datin Norish, seorang ibu tunggal yang juga wanita korporat yang tegas dan berpengaruh. Kehidupan Iman yang penuh kebebasan berubah sekelip mata apabila dia mendapati dirinya hamil hasil hubungan terlarangnya dengan Azrul, lelaki yang dicintainya namun tidak direstui oleh ibunya. Datin Norish memandang Azrul dengan hina. Baginya, lelaki itu tidak sekufu dengan mereka. Azrul pula yang sudah cukup terluka dengan penghinaan itu menolak cadangan Iman untuk berkahwin bagi menutup aib. Dia hanya bersedia menikahi Iman sekiranya mendapat restu ibunya, sesuatu yang mustahil dalam keadaan mereka sekarang. Namun segalanya menjadi semakin kelam apabila Azrul menyarankan agar Iman menggugurkan kandungannya. Saat itu jugalah Iman mengetahui bahawa Azrul sedang bermain cinta dengan Gina, anak kepada CEO syarikat tempat dia bekerja. Hancur luluh hati Iman apabila Azrul akhirnya mengaku hubungan mereka selama ini hanyalah sebahagian daripada rancangannya untuk membalas dendam terhadap Datin Norish. Dirinya bukanlah wanita yang dicintai, sebaliknya hanya alat permainan dalam dendam yang busuk. Iman hampir menamatkan riwayatnya sendiri, namun di ambang kegelapan itu Dr. Zaha hadir menyelamatkannya. Lelaki itu merupakan rakan sekolah lamanya yang kini menjadi harapan terakhir bagi ibu Iman. Datin Norish merancang untuk menyatukan mereka dalam ikatan perkahwinan demi menutup aib yang mencemarkan maruah keluarga sebelum ini. Datin Sofia, ibu Dr. Zaha, juga merestui pernikahan ini, berharap anak lelakinya yang masih bujang ini akhirnya bertemu jodoh. Namun pada hari pernikahan, hati Iman memberontak. Dia merasakan tidak adil untuk Dr. Zaha menjadi pak sanggup atas kesilapan yang bukan miliknya. Lalu dalam keadaan syarat mengandung, Iman memilih untuk melarikan diri, meninggalkan segala kemewahan dan pengawasan ibunya. Takdir membawanya ke sebuah perkampungan kecil di utara, di mana dia bertemu dengan pasangan suami isteri, Syukri dan Nur. Hidup mereka susah tetapi penuh kebahagiaan. Meskipun Nur, seorang wanita lembam yang mengidap Turner Syndrome, tidak mampu memberikan zuriat kepada suaminya selepas 5 tahun berkahwin. Di rumah kecil itu, Iman menemukan perlindungan. Nur menyayanginya seperti adik sendiri, sedangkan Syukri seorang lelaki setia yang tidak goyah dengan godaan, kekal teguh mencintai isterinya. Namun di hati Iman yang sudah lama ketandusan kasih sayang, cinta mereka melahirkan rasa cemburu yang membuak. Dia mendambakan cinta seperti yang dimiliki Nur, dan dalam diam dia mahu mencuri kebahagiaan itu daripada wanita polos yang telah menyelamatkannya ini. Akhirnya demi mengelakkan fitnah, Nur dengan hati terbuka merelakan Syukri menikahi Iman. Sebagai balasan, Iman berjanji akan membenarkan mereka menumpang kasih pada bayi yang bakal dilahirkan. Namun semakin lama Nur mula menyadari sesuatu. Di sebalik kelembutan dan kepasrahan Iman tersembunyi niat yang tidak suci. Dia bukan sekadar ingin berlindung, malah juga ingin merampas sesuatu yang bukan miliknya. Nur sedar dia perlu berjuang mempertahankan cintanya sebelum ia dirampas oleh seorang wanita narsistik yang hatinya dipenuhi dendam terhadap ibunya sendiri. Bertahun selepas perkahwinan, Iman akhirnya pergi meninggalkan anak yang pernah dijanjikan kepada Syukri dan Nur. Syukri membesarkan anak itu seorang diri dengan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi. Namun ketika penyakit Alzheimer peringkat awal mula menghakis ingatan Syukri, Iman muncul kembali untuk menuntut hak penjagaan anak mereka.
Kisah ini mempunyai elemen drama yang sangat berat, pembangunan watak yang kuat. Contohnya watak iman yang sangat kompleks. Dari jadi mangsa terus bertukar menjadi pemangsa. Dia bukan sahaja gadis yang teraniaya, malah juga seseorang yang dalam keputusasaannya menjadi toksik terhadap orang lain. Ini menjadikannya watak yang tidak klise dan lebih realistik. Namun yang lebih menarik, watak Syukri tidak tergoda oleh kehadiran Iman, tetapi tetap setia kepada Noor. Ini memberikan satu perspektif berbeza dalam kisah cinta tiga segi, di mana lelaki bukan sekadar objek yang terpaksa memilih antara dua wanita, tetapi lebih kepada simbol kesetiaan dan tanggungjawab.